Adika Muizuddin. Adika Muizuddin. Muizuddin. Baik, umur 6 tahun. 6 tahun. Asal dia dari mana? Kolokran. Kolokran. Kolokran mana? Kampung apa? Kelantan. Oh, kampung Kolokran kan. Hari ini saya nak jumpa kecil ni. Oh, yang 4 tahun. Jangan tersilap tahu. Okey, sebelum tu nanti kita nak pergi dekat sana, dekat kedai aku sendiri. Lepas tu korang jangan lupa yang 4 tu Yang tu. Korang cuba teka apa? Betul. Like and subscribe. Kalau yang tersalah tak boleh jumpa dah. Video saya. Cepat. Jom kita pergi dekat kedai aku. Dah terkejut ke? Sebelum ni, kau pernah tengok tak? Yang saya pergi Melaka, yang saya ada jumpa kedai aku sendiri. Kau tak ingat lagi ke? Muka aku sendiri. Tak ingat lagi. Jom kita masuk ke dalam. Tu ge ada panggil nama Yaya. Nampak lagi korang tu ni dapat Ke abel lama ambil duk kaya, tak boleh nak tidur malam, sakit tiuplah pada kaya. Abel duk raya manis lembutnya bau, sapa memikat jiwa, rasa cuma perfume dari Yaya Empire. Bebas apa panggil nama Yaya. Yaya ni milik orang terbengkel, pun tak ada pasal. Bebas apa panggil nama Yaya. Yaya ni milik orang terbengkel, pun tak ada pasal. Jangan dok ngada-ngada, dok puji kata comel, Yaya bukan tak suka. Takut dek abe kene, hati abe duk gila, Yaya sudah bertunai, tunggu nikah dah esok lusa. Kita
gege aduk panggil nama Yaya, bukan ku tak selaya, bukan perasaan lawan. Takut nak tegur abang, lama ambil duk kaya, tak boleh nak tidur malam, sakit tiuplah pada kaya. Korang nampak tak ada satu pembaca kat sini? Kan saya cakap nak berikan kontak Malaysia sekali kan. Atau ni lah yang saya tengah tarik sini. Adika Muizuddin. Adika Muizuddin. Muizuddin. Baik, umur 6 tahun. 6 tahun. Asal dia dari mana? Kuala Krai. Kuala Krai. Kuala Krai mana? Kampung siapa? Kelantan. Oh, kampung Kuala Krai. Kami Kelantan ya, ada negeri Kelantan. Kuala Krai ni dia banyak dia banyak kampung. Contohnya dia bermula dengan kampung Telekung, kampung Keruh, kampung Bukit Sirih, kampung Batu Jong, kampung Kuala Nal, kampung banyaklah kampung-kampung sampailah kampung Sungai Sam, Lalu. Okey, adik asal adik kampung mana Kuala Krai? Kampung. Adik sekolah di mana sekolah? Dekat Kuala Krai. Dekat Kuala Krai juga. Dekat Kuala Krai. Kampung ke apa? Kampung. Kampung 2 tingkat. Kampung 2 tingkat. Kampung 2 tingkat tak ada. Okey, adik umur 6 tahun. 6 tahun. Adik sekolah dah? Sekolah mana? Tadika ke? Pasti ke? Tadika. Okey, Tadika apa yang adik sekolah? Little Calip. Little Calip. Oh, Little Calip. Little Calip dekat Kuala Krai lah. Dekat Goce. Betul, Goce. Okey, Little Calip dekat Goce. Nak tanya soalan apa ni adik ni? Kampung dia pun kampung 2 tingkat ni. Okey, baik. Kalau kampung 2 tingkat, adik tahu tak nyanyi? Tak. Lagu sekolah? Tak tahu. Tak ada lagu di sekolah, tak ada? Okey, baik. Adik tahu tak lagu Bapakku pulang dari kota? Tahu? Okey, baik. Bagi mic. Okey, bagi mic. Kita duet. Lagu Bapakku pulang dari kota, bapakku beli Yaya Empire. Boleh? Okey, baik. 3, 2, 1 and action. Bapakku pulang dari kota, bapakku beli Yaya Empire. Okey, sekali lagi. Bapakku pulang dari kota, bapakku beli Yaya Empire. Okey, baik. 3, 2, 1 and action. Bapakku pulang dari kota, bapakku belikan Yaya Empire. Okey, cantik. Diri dia cantik. Yaya Empire warna merah. Yaya Empire warna merah. Boleh ku pakai pergi ke sekolah. Boleh ku pakai pergi ke sekolah. Wow, tepuklah sikit untuk adik kita ni Bapakku pulang dari kota. Sekali lagi. Bapakku pulang dari kota, bapakku belikan Yaya Empire. Oh, okey, baik. Pandai dia main nyanyi dah. Kapur 2 tingkat, orang kapur 2 tingkat ni pandai main nyanyi. So, rupanya ni, hati-hati, slow-slow. Okey, baik. Yang ni dia twist. Penari twist. Okey. Dek, nama dek? Adinda Mawaddah. Adinda? Mawaddah. Okey, panggil apa ni? Adinda ke panggil Mawaddah? Adinda. Panggil Adinda. Okey, baik. Abang ni kekanda. Awak Adinda. Oh, Adinda. Okey, tahu lagu tu? Tahu? Boleh nyanyi? Adik boleh nyanyi? Lagu apa yang adik-adik pandai nyanyi? Tak tahu? Adik umur berapa? 7 tahun? Darjah 1? Betul? Betul darjah 1. Sekolah dekat mana? SK Sultan
Sultanaya Petra. SK Sultanaya Petra Kolekrai. Sultanaya Petra Kolekrai. Betul, betul Kolekrai. Adik duduk di kampung ke apa Kolekrai? Al-Farisi. Hah? Al-Farisi. Al-Farisi. Bisa nama Kolekrai. Macam nama Arab. Okey, baik dek. Kalau adik sekolah di SYP, mesti ada lagu sekolah adik. Betul? Ada. Adik ingat ada lagu sekolah adik? Ingat sikit apa dek? Okey, kita nak dengar sikit boleh? Tempel sikit je. Okey, baik. Kita bersama dengan Adinda tercinta dengan lagu sekolah SYP-nya di Kolekrai. Dipersilakan. Okey, Sultanaya Petra, lambang kemegahan kami, bersemi bahu seiring jalan tetap kurang. Ada lagi? Pendek je lagu? Tak ingat. Oh, ingat ke lagu sekolah dia pendek je. Okey, baik. Sekarang ni abang nak adik sebut Yaya Empire dalam bentuk lagu ikut abang sebut. Boleh? Boleh Okey, baik. Lagu ni lagu daripada Padang Pasir. Boleh Ya Empire. Okey, sebut dalam bahasa Arab. 3, 2, 1 and action. Ya Empire. Okey, tepuk sikit untuk Adinda kita. Kelantan boleh dah. Okey, alhamdulillah, semoga banyak berkat. Berbakat. Semoga adik maju jaya insya-Allah. Boleh Boleh dah. Adik nak duduk sini. Tak sih boleh dah. Mana mok ada mok maya. Mana mok? Oh, ni ke? Dua orang ni nak bawa adik. Bukan. Belakang. Okey. Baik, turun molek dik. Turun molek. Mai pergi mai. Okey.